Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak masak sayur batang keladi. Gitu. Sebenarnya Nek Yah ni dengan batang keladi ni makan sedap. Tapi Nek Yah tak boleh nak siang batang keladi jadi gatal. Sayur pun kadang-kadang gatal. Kan makan orang sayur tak ada benda. Gitu, dia pelik sikit. Tapi Nek Yah suka sayur keladi. Tapi hari ni Nek Yah nak cubalah sayur keladi. Minta-minta tak gatal lah. Gitu. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia. Bahan dia sikit je. Ni sayur keladi cara mok-mok zaman dulu. Gitu. Okey. Ayah gunakan keladi. Ayah beli keladi ni di pasar raya. Beli keladi dulu. Lepas tu bumbu dia sikit je ni ayah guna. Bawang putih, bawang merah, kuah, kunyit, asam keping, ikan bilis, daun kesum. Ni sekarang kita buka ni. Oh, dia bubuh dah daun kesum dah ni. Dia bubuh daun kesum. Jadi kita bubuh banyak lah daun kesum. Ni aku ambil dah juga pokok daun kesum dia. Ada juga orang masuk rebus air kan, asal rebus sedap juga, pedas sedap lah ke keladi ni. Tapi nak buat tu rumit sikit lah sebab dia gatal. Bagi orang yang tak gatal ada benda. Iya tu tak boleh. Kalau siang keladi dia gatal. RM1.90 sebuku. RM2 lah kita. RM4 banyak ni. Jom kita pergi masak. Ni sekarang kita celur dulu keladi. Ada orang dah celur pun. Tapi macam Nek Yah kata tadi lah, Nek Yah ni tu sikit dengan keladi ni. Kita buat air, bismillah. Nek Yah ni alohang sikit dengan keladi ni. Mudah nak gatal. Ni pun Nek Yah takut nak jamun bertangan. Ni begini. Kita rebus dia deh. Kita rebus dia separuh masuk lah. Jangan masuk sangat lebih pula. Jangan takut nak pakai tangan takut gatal. Okey, kita rebus separuh masuk. Entah benda tu masuk tu, kita siar daun deh. Banyaklah pulak daun ni. Tak tengok pulak ada daun dalam tu, dia rebus dah daun kesum. Yang ambil pokok Nek Yah pulak. Dia buat banyak sikit lah. Daun kesum ni dengan keladi bagi orang Terengganu lah. Masuk mesti dia bubuh ni. Sahabat-sahabat mana bubuh dah. Ni bahan-bahan ni kita akan blend ke tumbuk ke ikut pandai. Kita acurkan bahan ni, bumbu dia. Okey, sahabat-sahabat, jom kita tengok keladi kita ni. Masuk. Boleh ni kita rebus separuh masuk lah. Ada orang tak rebus pun sahabat. Nek Yah dia rebus ni, Nek Yah takut gatal. Jadi kita kawin. Kita kawin. Sahabat-sahabat, sekarang kita nyayu ni deh.
rebus ni. Rebus bumbu dia ni. Buih ikat bilik. Santan. Yang malas nak mesenyo. Bahas santan ni. Sebenarnya sedap. Nyo perih. Kata perih. Dia buah air sekotok ni. Air sekotok. Jangan lupa asap keping. Nak mengelakkan daripada tak bergatal. Okey, kita masuklah apa dia masuk. Sabar-sabar sayur kita ni masukkan ni. Garam. Garam. Asin sikit. Lepas tu daun. Okey, sekarang dah masuk dah. Okey, sahabat-sahabat ni sayur kita masuk dah ni. Nak makan nasi. Nak terang makan betul-betul lah, tak kata deh. Ni nasi. Makan nasi ikan rebu, nasi, sayur. Lepas tu sambal belacang. Sambal belacang sahabat-sahabat. Kita nak hijau ikan rebu. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sedap. Sedap sangat. Itu tak kata Bismillahirrahmanirrahim. Ikan rebus ni. Ikan rebus tahu dah orang hari ni ikan kuku. Pada hari rebus dengan garam asam keping. Lepas tu kita hinyar dalam belacang ni. Sedap.
suka sayur keladi, tahu tak? Isi dia. Tapi nak buat tu jadi masalah bagi Nek Yah. Sebab Nek Yah tu ada siang kata. Makan paling Nek Yah suka. Sebenarnya keladi dia masuk air pun sedap kot. Masuk macam sabdah itu. Masuk asal rebuh apa ni. Sedap sahabat-sahabat. Tunggu. Nek Yah suka lah lauk ini. Icong sambal belacang ni. Sebenarnya sedap ni ada orang tak sedap gitu. Bagi Nek Yah sedap sangat lah. Sedap. Okeylah sahabat-sahabat, setakat ni lah dulu video Nek Yah dah. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak support Nek Yah. Tengok video Nek Yah. Jangan lupa tengok video Nek Yah seterusnya. Okey, gitu. Okey, semoga kita semua berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bye bye.